berminat dengan capa buatan tangan yang dihasilkan oleh saya sendiri, Azmi Jaafar, di Penang Leathercraft, capa buatan tangan. Okey, di sini kita ada capa premium. Kita ukir setiap lembaran kulit yang ada di atas kasut capa, daripada asas, insole, permukaan tapak di bawah untuk dipijak, apes di bahagian atas diukir berasaskan kulit VG10 dengan tema-tema bunga raya dan juga anyaman tika. Yang ini adalah capa premium. Kita nak hadiah dekat bos kita ke, nak hadiah kepada guru-guru silat yang berbusana dan sebagainya, ingin capa asli, capa premium ini, boleh PM kita. Kita bagi harga special punya. Ini capa buatan tangan, bahagian apes, kulit dan lining kulit velvet ataupun kulit sweat, jahitan tangan, guna mesin dan juga jahit tangan. Tapi ini jahit tangan. Pemilihan kulit asli yang tebal dia lebih kurang 3.0 ketebalan kulit tu, dan dipotong mengikut saiz ya yang kita tetapkan. Menggunakan stamping mesin untuk kita potong semua lembaran kulit yang begitu keras ni menggunakan stamping mesin. Ini jadinya apabila kita potong secara raw material dan kita tebuk, dan juga kita masukkan color sebelum kita jahit, yang meletakkan ketebalan untuk kita bentuk sepasang capa. Selepas kita potong, kita masukkan bunga, kita masukkan apes, kita masukkan tali di bahagian atas ni, anyaman tali capa, dan kita siapkan, kita sepa jahit sehinggalah siap sepasang kasut sebegini. Capa kulit asli serendah RM150 sebegini, solid kulit RM150, sehinggalah kita ada capa premium yang menggunakan begitu banyak masa dan juga begitu sukar untuk kita hasilkan, sehinggalah adalah menghasilkan capa premium yang berharga RM1,500, yang memakan masa hampir sepasang kasut hampir 48 jam untuk kita siapkan sepasang kasut premium ini dengan harga RM1,500. Di sini kita ada capa untuk pemakaian kanak-kanak yang memang comel lah untuk kaki kanak-kanak. Solid kulit, solid kulit. Ni capa kanak-kanak yang kita sediakan. Harga kita bagi bawah pada RM60 sepasang. Capa biasa ini harga dia lebih kurang RM150 sepasang, ikut pemilihan pelanggan, insyaAllah.